malah ni memerhatikan tingkah laku manusia. Sepatutnya masyarakat telah pun dalam keadaan aman menjaga kebersihan kerana perbicaraan telah pun selesai, pendakwaan telah pun selesai dan hukuman juga telah pun selesai. Kes pagi tadi didenda RM500 dengan perintah khidmat masyarakat selama 6 jam. Saya tidak menyangkakan RM500 ini satu nilai yang kecil. Dia memberi kesan kepada masyarakat sebenarnya. Dan kalau masyarakat masih lagi lupa diri, lupa yang tugas masing-masing menjaga kebersihan, gerak kerja ini akan diteruskan sampailah kita mendapati kita sukar untuk menangkap individu membuang sampah masyarakat.